Selain ular dengan lipan ada Oh, poin dah. lain tak? Kera bermata satu. Kera mata satu Mimpi bersama ke, mimpi dirogol semua ada tak? Ada. Itu merujuk kepada jin asyik. Kencing, kerap. Kerak kencing lah. Pada sudut hospital, doktor diagnose apa? Dia kata macam ada dekat buah pinggang tu, dia macam berkilat-kilat tapi tak Dia tak pasti apa pasti benda apa lah. benda. Oh, huruj. Adallah. Baru naik. Abang. Huruj. Adallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang paranormal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang dengan ketauhidan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah. Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan. Dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan Allah redha dengan pertemuan kita, dikabulkan segala hajat kita dan dimudahkan urusan kita lah. Okey, subhanallah. Okey, Sakinah daripada mana? Saya daripada Bangi lah. Okey. Yang ni awak pegang ataupun kepitkan dekat awak punya telekong. Okey. Macam tu, dia macam kepit baju. Okey. Bangi tak jauh lah, dekat je. Subhanallah. Okey, sekarang ada rasa berdebar tak? Lama dah. Pada rumah tadi dah berdebar lah. Daripada start dapat WhatsApp itu pun dah lain lah. Dia biasalah, bila kita buat rawatan ni, bila kita ada gangguan, jin akan buat apa sahaja tipu daya agar dia tak dibuang pada tubuh kita. Sihat lah ya, cancel lah. Tiba-tiba kena serangan sampai masuk hospital pun ada. Jadi dah masuk hospital memang tak boleh ubat lah. Ataupun dia bisik kat kita, kau tak sakit buat apa kau rawat diri kau. Dan pelbagailah tipu daya yang dilakukan agar kita tertipu dan mereka terus bersama dengan kita lah. Subhanallah. Jadi macam mana pun kena kuat lawan lah. Kepada yang menonton ada gangguan, kena kuat lawan. Kalau kata nak pergi rawatan, nekat kena pergi. Jangan ditangguh-tangguh. Pasal lagi tangguh, lagi banyak mereka beranak pinak dalam tubuh kita lah. Subhanallah. Okey. Dari sudut mimpi, kalau di sini ular dengan lipan lah. Selain ular dengan lipan ada poin lain tak? Kera bermata satu. Kera mata satu Mimpi bersama ke, mimpi dirogol semua ada tak? Ada. Itu merujuk kepada jin asyik. Kalau ada mimpi dirogol, mimpi bersetubuh, mimpi lelaki lain, mimpi suami curang, dia rujuk kepada jin asyik. Jin asyik ni sumber dia dua, sama ada daripada jin liar ataupun jin keturunan yang mungkin kita warisi lah. Kalau sihir pembenci pemisah ada beza. Sihir pembenci pemisah, poin dia hanya mimpi suami kita curang, kita panas dengan pasangan dan kita selalu minta cerai. Itu sihir pemisah pembenci lah. Bila depan mata benci, bila jauh rindu pula. Tahu lah dia rindu jauh-jauh. Jadi poin dia sama je, satu Malaysia orang kena gangguan, itulah poin-poin dia. Jadi pada situ kita boleh kajilah. Okey, lebam-lebam peha betis ada. Satu lagi poin jin asyik ataupun jin pencinta. Dia mesti akan ada lebam. Okey, kena ketindihan masa tidur ada? Tak ada. Okey. Sakit di ari-ari ada? Kencing, kerap. Kerak kencing lah. Pada sudut hospital, doktor diagnose apa? Dia kata macam ada dekat buah pinggang tu, ada macam
berkilat-kilat tapi Dia tak pasti tak apa pasti benda apa lah. benda. Okey. Okey. Tapi dalam masa tu tak tempat. Okey. Sakit yang tak ada jawapan daripada doktor, biasanya sakit gangguan lah. Sakit yang cenderung berwaktu lepas asar sehingga maghrib dah mula sakit sampai subuh, siang kurang sakit ataupun kurang, simptom tu malam je kuat kencing, siang kurang kencing, memang sakit gangguan lah. Tak payah suruh scan-scan, kita kesan tanda-tanda je kita dah tahu itu sakit gangguan. Kadang pesakit tu kita heran. Mak saya selalu kena kerasukan abuan, tolong scan mak saya, apa lagi kau nak scan? Kau dah mak kau kena rasuk tu maksudnya mak kau ada gangguan lah. Kita tak faham orang kita. Kadang saya nampak lembaga hitam dalam rumah, tu apa benda? Tolong scan rumah saya. Lembaga hitam tu takkan pakcik kau, takkan jiran sebelah rumah kita masuk. Dah tentulah jin. Pasal kita boleh nampak jin tapi bukan dalam wujud yang sebenar. Malaikat kita tak boleh nampak, roh orang mati pun kita tak boleh nampak. Apa yang menyamar-nyamar sebagai arwah tu adalah jin yang menyamar, bukanlah roh arwah. Okey. Selain daripada sakit di hari-hari, sakit apa? Sakit badan, pening kepala lah. Okey, pernah kena rasuk tak? Tak pernah. Period stabil ataupun tidak? Stabil tapi kadang apa? Seminggu lepas tu akan keluar sikit-sikit. Okey, faham. Okey, dengan suami panas. Bila tak ada rindu, depan mata menyampah. Pasal simptom dia sama. Cerita jin ni satu Malaysia sama je. Dekat Perak pun cerita yang sama, kalau kat Terengganu pun cerita yang sama, kat Perlis pun cerita yang sama. Cuma dia ubah-ubah sikit cerita lah, macam drama pukul 7 tu. Sama je. Dia punya hero mesti anak orang kaya. Tak pernah lagi hero dia kerja mesti rumput. Macam tu lah. Subhanallah. Sebelum ni pernah buat rawatan? Pernah. Ada apa-apa perubahan? So Ustaz cakap apa? Boleh cari orang yang lebih lagi lah sebab dia tak boleh nak buat. Macam mana? Ayah? Okey. Tapi tak. Kau kena rasuk lah. Ustaz masuk. Tanya dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Apapun kita kena faham, segalanya sebenarnya datang daripada Allah. Bila sakit, banyak manusia, siapa buat saya, dan sibuklah nak tahu mana datang gangguan. Dan akhirnya dia jadi tak sihat. Minda dia, emosi dia pasal dia sibuk nak tahu. Orang sibuk nak sihat, dia sibuk nak tahu je. Itu yang bila dia dah sihat pun dia tetap rasa dia tak sihat. Pasal pemikiran dia, emosi dia tak sihat lah. Berhenti daripada kita, sesiapa pun yang menonton, berhenti daripada menuduh sesiapa. Bila sakit muhasabah diri, kita yakin segalanya datang daripada Allah. Allah yang memberikan penyakit dan hanya Allah mampu menyembuhkan segala penyakit. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah, dengan saya tak yakin pun tak apa, saya manusia biasa je. Hanya Allah yang boleh mutlak memberikan segala-galanya pada kita. Makhluk tak boleh bagi apa-apa pada kita. Subhanallah. Sepanjang proses ada part dibaca, ada part abang akan tekan bahagian tertentulah pakai kayu ni pengganti jari supaya kita tak pegang tempat-tempat private. Pastikan jangan benarkan mana-mana perawat pegang tempat private awak. Lagi-lagi berdua dalam bilik, kena hati-hati. Sebab kita tak buat bilik, pasal kita tak nak berlakunya fitnah dan benda-benda yang tak elok. Tu kita buat dinding biasa, dan isteri saya sendiri sedang memerhatikan saya supaya tak berlaku benda-benda yang tak baik lah. Jadi kena hati-hati. Banyak juga pesakit dicabul tapi dia tak sedar dia dicabul. Jadi perut, dada, hari-hari, kemaluan semua jangan bagi pegang. Kalau belakang tu dimaafkanlah, syarat pasal bukan tempat-tempat yang sensitif. Subhanallah. Sekarang niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan usahaku pada malam ini menjadi sebab terkabulnya segala hajat aku. Lepas tu tutup mata, zikir dengan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Serahkan diri bulat-bulat pada Allah, kosongkan minda, apa nak jadi serah pada Allah. InsyaAllah. Kalau ada rasa sakit sangat, beritahu abang. Tutup mata, zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أركك من كل شيء يزك من شر كل نفس أو عين حسد الله يشفيك بسم الله أركك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون بسم الله أول وآخر وظاهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أول وآخر والظاهر وباطن وقل ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بسم الله. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بسم الله الله أكبر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. بسم الله الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau yang menentukan segalanya berlaku ya Allah. Engkau yang mengizinkan jin-jin ini datang kepada tubuh ini ya Allah. Hari ini ku bermohon padamu ya Allah. Mudah-mudahan segala jin dan sihir yang ada dalam tubuh ini akan tamat, akan hancur, akan binasa, akan musnah ya Allah. Musnahkanlah semuanya ya Allah, hancurkan semuanya ya Allah, tamatkan semuanya ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Okay, Sakinah buka mata. Ada rasa apa-apa tak? Ada rasa nak dikawal? Ada tak? Ke tak ada? Bahagian belakang dada sini dengan lutut. Rasa sakit dekat lutut Kebas dengan lah. dada? Tapi tak ada lah, Kebas tadi lah. lah waktu baca. Okey, kawasan kepala, bahu, belakang, rasa ringan tak? Okey. Rasa ringan Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah tak kena rasuk lah ni. Macam abang tadi, 8 sampai 10 lebih layan dia tadi. Dia sebenarnya takdir kita takkan sama setiap hari. Kadang-kadang ada orang kena rasuk teruk. Buat rawatan tak kena apa-apa. Ada tu tak kena rasuk tapi dia lah paling teruk sekali. Jadi kita kena faham bahawa Allah susun hidup kita. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita derita. Benda tu semua memang susunan Allah pada hamba-hamba dia. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan malam ni. Cuma kita nak kedir sikit dekat perut dengan lutut tu. Dekat area situ abang tak kedirkan lagi. Sekarang kita nak kelirkan dekat kepala, dekat belakang badan.
Dekat perut tu kita akan letakkan, kita pakai ni lah, letakkan dekat kawasan perut awak. Min abang tak perlu pegang kat perut lah. Ini gunanya besi, kayu ni semua ni. Bukan dia ada sakti ke apa, sekadar penghubung tangan kita macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الله أكبر. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Ukhruj ada Allah. Kau naik. Abang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kenapa kamu? Hari ni kamu nenek perlu keluar pada jasad ini. Khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya menyembah dan beribadah pada Allah. Kamu tak ada tujuan pun dengan jasad ni. Hey! Dia ada salah dengan kamu ke? Kasihan. Kenapa kau kacau aku, Aku tak kacau kamu, aku nak ubat dia pesakit yang datang buat rawatan ni. Apa? Kamu akan Aku tak binasa. kacau engkau. Kenapa kau kacau aku? Kamu perlu keluar pada jasad ni. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku manusia. Kau tak berhak. Kau tak ada hak. Apa hak kamu duduk dengan dia? Apa hak kamu duduk dengan dia? Manusia tak boleh berhubungan dengan jin. Jin tak boleh berhubungan dengan manusia. Allah melarang jin berhubungan dengan manusia. Apa hak kamu damping manusia ni? Ada kamu minta izin pada suami dia? Ada kamu minta izin pada ibu dan ayah dia? Apa dengan dia? Aku duduk lama dengan badan dia. Lama tak lama. Kamu tak ada hak dan kamu telah melanggar perintah Allah. Kenapa engkau kacau aku Hari ini aku bagi kamu 3 pilihan. Yang pertama, pergi dan putuskan segala perhubungan dengan dia. Yang kedua, masuk Islam bertaubat. Yang ketiga, aku akan sembelih leher kamu pada malam ini, nenek. Kamu jangan sombong Aku dah dengan aku. lama hidup dengan dia. Aku khalifah di muka bumi ini. Aku dah lama hidup dengan dia. Kau ni kenapa? Lama tak lama. Jin tak boleh berdampingan dengan manusia. Lama dah aku dengan dia. Engkau ni pandai-pandai. Tujuan kamu duduk dengan dia apa? Jaga dia? Kamu boleh jaga diri kamu tak? Kenapa kau sibuk hal aku? Diri kamu pun kamu tak boleh jaga. Kamu nak jaga manusia. Kamu bukan jaga dia, kamu sakitkan dia, susahkan dia. Kamu laga dia dengan suami, itu bukan jaga. Itu hak akulah, kau sibuk. Sombong Kau tunggu kejap lagi. Aku dah lama dengan dia. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الآمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الله الإسلام. إن دين عند الله الإسلام. إن دين عند الله الإسلام. بسم الله. خرج على الله. بسم الله. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sedar istighfar Sedar. Luruskan kaki. Luruskan kaki. Awak sakit dekat lutut tadi Tak pinggang. Okey. Sekejap kita cek tapak kaki Alhamdulillah. Ada pernah mimpi perempuan nampak perempuan menari tak? Tak pernah, tapi waktu nak tidur kena asyik kencing kan. Nampak macam muka perempuan tapi unik. Bukan manusia biasa. Muka orang lama. Dia macam puteri Masa kecil tu pernah, masa umur berapa kan? Pernah dengar pergi telaga macam orang pergi mandi-mandi. Macam orang main Mandi-mandi yang kat tu berslipper tu katanya mak. Dulu mak saudara pernah. Tapi nenek sekarang ni nenek mengurut bidan. Ada keturunan main Mak Yung main teri tak? Tak apa. Ada. Tapi puteri ada tunjuk muka kat tu. Ada main teri tak?
Tok saya bidan. Dia menari tu tadi tu. Sebab Mengurut. tapi belah-belah Pantai Timur banyak gitu. Dia macam ni benda keturunan ni kita tak minta. Tapi kita terikat perjanjian. Kadang-kadang kita tak nak, kita tak tahu pun. Dia memilih kita. Contohlah. Masa baby Masa kita kecil-kecil. 40 hari saya bilang. Kecil-kecil contoh kita dah boleh ya. Kita dah boleh cakap ya. Mai kat Tok nak bagi ni nak tak? Nak. Masa tu. Pernah baca tapi yang atuk memang sudah besar, cuma yang dengar tu masih kecil. Memang kata nenek lah. Tapi susah. Jadi itulah orang cakap, apa guna kita ada semua. Tapi saya boleh ngurut lah. Daripada kecil saya boleh. Saya nak ada puteri lah, ada seorang perempuan macam saya lah. Tapi tak Allah Alam, tak nak percaya sangat. Faham. Itulah jin tu, saka tu. Itulah jin dalam perubatan tu. Benda tu memang salah di sisi subhanallah, Islam lah. Pasal kita menggunakan bantuan lain selain Allah. Kalau kata awak berminat betul-betul urutan, awak pergi belajar dengan orang. Pasal awak ada darah bidan. Maksudnya ada keturunan bidan, ada darah, ada bakat, ada genetik. Yang keempat, untuk sempurnakan tiga ni, kena ada guru. Baru guru ni akan susun tiga ni. Kalau tak ada guru, jin lah yang datang jadi guru. Itu yang bila kita buat ubat kat orang ke urut orang, kita yang mudarat. Sakit Kita yang akan sakit. Kau nampak orang tu sakit tangan, kita yang rasa. Pasal kita ada pedang, tak ada perisai. Kita ada jalan, tapi jalan kita tak ada panduk arah. Kalau betul-betul berminat, belajar dengan orang. Belajar, pergi sekarang banyak kelas-kelas. Kalau tak nak, stop lepas ni, jangan urut orang lagi. Melainkan urut suami ke, urut mak ke, tak ada masalah. Tapi jangan urut orang luar. Lama dah tak urut. Masa dulu, masa remaja tu. Pasal macam ni, umpamanya awak urut orang ke, awak buat satu hikmat pada orang, rawatan orang ke, jin yang ada dalam badan ni akan serang kita. Bukannya bulat-bulat kita. Kadang-kadang kita nak urut je tujuan kita. Tapi jin dalam badan orang tu ingat kita nak buang dia. Itu yang tangan kita jadi bisa-bisa, kita demam seminggu. Pasal kita kena serangan. Umpamanya awak datang bawa pedang. Tapi bila dah awak terkena serangan, awak tak ada perisai. Itu yang awak tombak. Maksudnya gitu lah. Pasal kalaulah betul, contoh, kadang-kadang kebanyakan benda ni bila dia merasuk, aku menjaga dia, aku jaga daripada kecil. Dia jaga kita. Kenapa kita sakit? Dia jaga kita. Kenapa orang boleh sihir kita? Dekat sini, dia yang mengaku menjaga dan dialah menyihir kita sebenarnya. Dialah yang memudaratkan diri kita. Maksudnya macam tu. Sakit sekejap. Jin ni dia, kalau boleh, esok awak dah tak ada, anak awak pula kena tanggung, cucu awak pula kena tanggung. Nanti semua jadi susah. Biar kita orang tahir dan stop benda tu kat kita. Jangan lagi sampai anak kita, cucu kita pula kena tanggung. Adik-beradik yang lain, keluarga yang lain, ada tak simptom sakit macam ni? Tak ada. Gatal-gatal. Macam adik-beradik makcik ke, adik-beradik pakcik ke, ada tak sakit-sakit yang macam ni juga, kena rasuk? Ada? Tak ada? Tapi atuk dah meninggal. Atuk ada bagi apa-apa tak? Atuk suruh baca satu ayat tu. Tapi masa tu saya dah remaja lah. Okey. Ayat dia kata-kata? Tak, ayat dia ayat lama yang... Macam pantun-pantun tu lah? Saya cuba, saya tak faham. Okey. Sebab ayat dia macam campur. Dia dalam gambar lama, kertas lama. Ada gambar macam... Macam wafak lah. Betul, ada ayat-ayat macam lama. Macam tulisan Jawi tapi ada betul. huruf Jawi. Itu wafak. Tapi tu dah besar. Masa kecil. Atuk dah meninggal. Nenek lah. Sekarang sakit. Kalau kita nak bawa ilmu ataupun sesuatu bakat yang memudaratkan kita, buat apa? Baik kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan Sebenda tercabut tak? Banyak je sebenarnya orang yang ciri macam ni. Itu sebab saya cakap tadi dengan abang tadi, 70% gangguan kebanyakan pada benda lama. Tapi orang tak tahu, dia orang anggap orang buat dia orang. Pasal bila kita tengok ciri-ciri, dan bila kita tanya, ada sejarah keturunan bidan tak? Keturunan bidan confirm dia boleh urut orang tanpa belajar. Pasal ada gerakan pada tu lah. Tak kira lah puteri ke apa ke, itu kita tak tahu. Tapi biasanya, kalau bidan, urutan ni dia pakai jin nenek. Jin yang berwujud dalam bentuk nenek.
Cuma puteri tu dia shadow saja untuk tipu daya kita. Supaya kita nampak dia cantik lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lagi tak? Sakit. Abang tak picit Abang letak jari macam ni je. Layang je. Esok kaki tak boleh jalan. Jenuh. Dia selalu balik je lepas balik sekolah. Punya putu. Nengok. Alhamdulillah. Lepas ni stop lah kita nak lepas dia, kita lepas terus. Jangan ada gunakan apa-apa yang berkaitan dengan dia lagi. Macam tu juga keturunan bomoh. Contoh, tok nenek kita dulu dapat ilmu tu pun pada moyang. Ilmu turun lah. Maksudnya tak belajar pun, tapi boleh ubah orang. Biasanya ilmu tu mesti ada bantuan jin. Jin yang datang biasanya wujud jubah putih, wujud puteri, wujud pendekar. Macam tu. Tak pernah mimpi. Itu kalau ada keturunan bomoh lah. Dan tiba-tiba kita boleh ubat orang tanpa belajar. Kurang dah ni. Alhamdulillah. Kalau kita fikir logik, nak masak pun mak kena marah dulu banyak kali baru pandai masak. Mana ada orang tak ajar kita boleh pandai masak. Ini kan pula ilmu-ilmu spesifik ni. Urut, rawat orang, bidan. Itu semua ilmu yang pakar lah masuk yang perlu kita belajar kan. Tiba-tiba kita pandai. Tak logik lah. Alhamdulillah. Okay, kita pakai yang tajam ni untuk tengok perbezaan dia. Tadi kat sini sakit Sekarang sakit lagi tak? Sakit dia. Aduh. Tahan tahan. Kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'al hafu wa dhaha qalbatin innal batina kana zahufa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Sakit. Sakit. Okey. Kontrol. Bismillah. Assalamualaikum. Pasal suara dia kita boleh cam. Kalau nenek tua biasa suara dia kasar-kasar sikit. Dia macam tu. Saya pergi semalam kita kat Johor kan. Keturunan bidan. Macam ni juga kelebihan dia. Dia boleh urut orang. Dia nampak nenek selalu datang. Nak dia waktu period tu nampak gelibat hitam. Waktu saya memang mengajar menari tu. Jadi hidup kita tak tenang. Kita duduk mengajar orang, nampak benda. Saya mengajar menari kat sekolah. Cik. Itulah tugasnya. Sakit lagi? Sikit belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada keturunan tok nenek kita ajar silat pendekar pula, kita boleh bersilat sendiri tanpa belajar. Macam itulah biasanya. Cuma satu kes saya pernah jumpa pelik. Dia mimpi dia repair petak air, TV semua. Bangun-bangun dia boleh repair petak air TV. Dia tanya saya, sana apa ni ada jin ke? Ini ilmu yang tak ada melibatkan akidah. Pakailah. Kau buka lah bisnes, siap buka bisnes. Kalau ilmu yang ada melibatkan akidah, ada bacaan, ada apa, kita elakkan. Contoh macam urutan. Benda tu salah urut, nanti tangan orang mati, siapa nak jawab? Orang tu sakit pinggang, kita pun urut. Besok orang tu tak boleh berjalan. Kita pun nak ubat-ubat orang. Tiba-tiba ubat-ubat orang tu kena serangan jantung mati. Jadi kita tak qualified. Bila kita tak qualified tu yang bahaya. Macam jadi cikgu lah, bukan suku-suku boleh ngajar orang. Perlu ada qualified. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengki biasa. Kat mana-mana pun perawat dengan perawat saling dengki, cikgu dengan cikgu dengki, doktor dengan doktor dengki, itu biasa. Kita abaikan orang, kita teruskan perjalanan kita. Pasal kalau kita fikir dia, tak hidup kita. Hidup kita je tu. Pasal kita buat tu lillahi ta'ala. InsyaAllah lillahi ta'ala kita buat, perjalanan kita terus. Saya ni ujian macam-macam. Dijatuhkan, dihina, dimaki, dicaci, difitnah macam-macam. Lantak kau. Kurang Sikit-sikit je lah. Sikit-sikit lah. Kurang. Alhamdulillah. Okay. Dekat rahim. Ni first awak letak dekat ulu hati. Masuk dalam telekong, letak kat ulu hati. Dekat sini tu. Yang kita selalu rasa senak tu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang kedua, pusat bawah sikit pada pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Okay, kanan perut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahu akbar. Okay, kiri perut. La ilaha illallah zatullah. La ilaha illallah sirullah. La ilaha illallah qudratullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, dekat pusat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa yashfi sudura qawmi mu'minin wa shifa'un lima fis sudur yahruju min butuniha syarabu muhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah semula ya Allah sistem wanitanya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah segala penyakitnya ya Allah, penyakit kencing yang tidak lawasnya ya Allah, sembuhkanlah segala sakit rohani jasmani emosi jasad ini ya Allah, hancurkanlah leburkanlah musnahkanlah ya Allah segala kebatilan jin dan sihir yang masih tersisa dalam tubuhnya ya Allah. Kasihanilah ia ya Allah, bebaskanlah ia ya Allah, sembuhkanlah ia ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. As'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim ya ashfi. As'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim ya ashfi. As'alullah al-azim rabbal 'arsyil 'azim ya ashfi. Okey, dah lepas. Belakang dekat pinggang sikit sakit. Saya batuk dah 3 minggu lah. Masalah sikit tu. Mula batuk tadi muntah darah dulu baru batuk. Biasalah kita dok melayan jin, itulah adab lah. Lepas muntah darah tu demam teruk, menggigil, bisa-bisa badan. Bismillah. Sini Bismillah.
Bismillah. Pakcik dengan makcik pada kampung apa? Oh, pada kampung lah. Oh, ada Kongo. Di sini tadi sakit lagi tak? Kurang? Tak ada dah Alhamdulillah. Dia biasa kat situ lah, bahu duduk. Belikat, pinggang, poin-poin badan kita yang penting. Kalau dia kacau pinggang, jadi lower body pun masalah, upper body pun masalah. Yang kepala ni dia akan bercantum dengan bahu. Terus kita rasa berat bahu tu. Kita rasa sakit kepala. Akibat daripada dia membiak. Jin ni bukan hanya seekor, yang merasuki seekor tu lah ketua dia, juru cakap. Tapi dia beranak pinak. Kata ulama, dia laga kemaluan akan lahir anak-anak jin yang tak tahu berapa banyak terus akil balik. Bayangkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tak tahu berapa banyak. Yang duduk dalam sel-sel darah kita, yang duduk dalam saraf-saraf kita, dalam salur darah kita. Itu yang badan kita jadi stuck, jadi sangkut, jadi tak boleh angkat tangan, jadi sakit sana, sakit sini. Bila cek doktor, dia cakap apa? Kuman dalam darah. Mana ada kita makan kuman, mana datang kuman? Amin kat situ lah. Ya, subhanallah. Okey, ambil tangan sekejap. Alhamdulillah. Okey, gosok dua-dua tangan. Tekupkan dekat muka. Selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Pakai hidung. Paling dalam. Tarik nafas dalam. Macam tu. Okey, sekuat hati. Okey, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Okey, sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ketiga ni kita niat dulu. Ikut abang baca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan memakai wangian kesukaan baginda Nabi SAW ini, Ya Allah, jadikanlah sebab berkat Nabi, Ya Allah, terhancurnya, berakhirnya segala gangguan jin dan sihir yang masih ada dalam tubuhku, kehidupanku, jiwaku, emosiku, Ya Allah. Jangan biarkan satu pun tertinggal, Ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang berpanjangan, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Paling dalam, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Okey, lepas terus. Alhamdulillah. Okey, sekarang rasa macam mana? Tahan. Rasa lapang ke? Rasa ringan ke? Ringan sikit. Rasa ringan lah. Okey, dada rasa lapang. Rasa berdebar, rasa takut tu ada lagi tak? Tak ada dah. Alhamdulillah. Ketika dirasuk tu awak sedar ke ataupun langsung tak ingat? Sedar. 50-50 lah. Tapi Min tak sedar, dikawal. tapi tak boleh kawal lah. Dia 50. Nampak gaya kau bercakap. Maksudnya itu 50% lah. Banyak pesakit yang kita rawat, 50% sedar. Maksudnya bila 50% kita boleh kawal, 50% tu pasti kita boleh kawal. Cuma kita lemah dan kita kadang-kadang ada sesetengah pesakit dia membiarkan benda tu ambil alih tubuh dia. Maksudnya dia mengizinkan lah. Itu sebab benda tu boleh ambil alih tubuh kita. Kalau kita tak mengizinkan, kita haramkan, kita tutup segala pintu yang ada, maka tak ada satu jin pun boleh ambil alih tubuh kita. Umpamanya, kita kunci pintu, orang panggil kat luar. Kita tak buka, memang dia tak boleh masuk dalam, melainkan dia pecah rumah kita masuk. Okey? Dan kedua, situasi kedua, kita dengar orang panggil, kita yang pergi buka pintu, memang dia masuk. Maksudnya kat situ. Ya, insya-Allah gangguan dia pada abang kategori yang tak berapa kuat lah. Kalau kuat, makan jam. Macam abang tadi tu, dia makan jam. Kita tak pasti, cuma kita nampak dia ada gerak tari lah yang dibuka. Cuma macam saya cakap, selalu dalam live ke dekat mana-mana ke, kalau kita nak kaitkan benda ini dengan saka keturunan, dia perlu ada sejarah. Barulah benda tu relate. Min sejarah penceritaan lah. Nenek kita dulu ini. Maka
mungkinlah possible gangguan tu datang pada sejarah-sejarah yang kita tahu. Pasal kalau tak ada sejarah, perawat tu yang cakap awak ada saka, tanya mak awak, ayah awak, tak ada apa-apa cerita pun, maka perawat tu dah fitnah awak dan keturunan awak. Jadi benda yang perawat tu cakap, kita tak wajib percayalah, pasal tak ada apa-apa sejarah pun. Bila ada sejarah, ada possible. Cuma untuk mengesahkan benda tu, pengakuan si pengambil lah. Kalau pengambil hidup lagi, kalau pengambil dah meninggal, maka tak ada pengakuan lah. Maka kita pegang benda tu just sebagai sebab untuk kita ambil pengetahuan dan berhati-hati saja. Kita letak kat 70%. Possible, mungkin. Ada kemungkinan lah. Maka apa pun, yang penting kita sembuh. Macam Abang cakap, tak penting pun kita tahu mana datang gangguan. Orang sibuk nak tahu siapa buat dia. Bila kan dia tahu orang buat dia, satu hari dia nak balas pula kat orang tu. Dia samalah macam orang tu. Kalau kita tahu keturunan, kita takut nanti bila kita dah lama sakit, duit dah habis, masa dah habis, kita tertekan, nanti kita give up dan kita takut nanti kita cakap apa, ni semua keturunan kita punya pasal lah ni, kita dah jadi susah. Padahal tok nenek kita dah meninggal ni. Maka kita menambah beban pada mereka dan kita mencela pula mereka. Jadi benda tu tak baiklah. Subhanallah. Jadi selepas perawatan ni ada 4 perkara yang paling penting awak jaga untuk dapat kesembuhan yang peringkat-peringkat lah. Pasal kesembuhan ni tengok rezeki. Ada orang saya rawat malam tu dia terus totally sihat. Ada yang besok sihat, ada yang seminggu, ada yang sebulan, tengok rezeki masing-masing lah. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Cuma 4 perkara ni jaga. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah lah. Apa sahaja yang wajib tu buat, apa yang haram tinggalkan. Apa yang perlu kita perbaiki, termasuklah aurat, perbaikilah. Pasal ada juga kes-kes jin ni datang pada pesakit pasal dia tak menjaga aurat. Maksudnya jin asyik tu jadi shock tengok body dia, tengok dia membuka aurat lah. Dan yang kedua, kita akan bagi beberapa amalan. Yang pertama, doa buka pakaian. Sebelum ni buka pakaian, baca doa tak? Jadi selepas ni kena mula. Pendek je, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kata, pasal kata Nabi, siapa baca doa ni, maka Allah akan hijabkan mata jin daripada melihat aurat berat kita. Dia hanya nampak lengan dan kaki. Yang mana kita berbogel tu dia tak nampak lah. Pasal apa, kita main buka je. Ada pesakit dia tidur bogel pula. Tak baca apa-apa pula. Hari-hari jin tengok. Mana jin tu tak datang. Subhanallah. Dan ada beberapa amalan zikir lah. Zikir tu 15 minit sehari je. Kalau tak sempat buat lepas subuh, buatlah lepas maghrib nak tunggu ke isyak tu. Pasal zikir tu dia akan screening, dia akan healing dan dia akan jadi benteng terakhir pada awak. Maksudnya bila awak ada amalan, kalau katalah ada gangguan baru ataupun gangguan yang ditambah, dia kena tapi percentage dia tak tinggi. Umpama kita pakai payung dalam hujan yang lebat. Kaki kita mungkin basah, tangan kita mungkin sikit basah dan kena tempias. Tapi bukan semuanya basah. Macam itulah. Bila kalau kata ada serangan balik pun, dia tak memudaratkan. Percentage dia tak tinggi lah. Dan yang ketiga, paling penting, selepas rawatan ni, reset minda awak. Aku rawat untuk sembuh. Aku yakin Allah akan sembuhkan aku. Kita dah usaha, kita sabar, kita doa dan kita bertawakal pada Allah. Segala was-was padam. Amin. Kalau datang balik, kalau kena balik, kalau sakit balik, betul ke benda ni dah berakhir? Itu semua was-was lah. Banyak pesakit dia susah nak sembuh pasal turun je ada pusat. Betul ke dah tak ada lah? Nampak? Was-was ni permainan syaitan. Syaitan akan sentiasa buat kita was-was. Was-was ni juga adalah pembunuh kejayaan. Contoh, kita nak kahwin lah. Betul ke dia boleh bahagikan aku? Memang tak kahwin lah. Macam tu Subhanallah. Keyakinan adalah sumber kejayaan. Was-was adalah pembunuh kejayaan. Maka, reset minda, padam segala was-was dan besok bangun seperti seorang yang baru dengan semangat yang baru, dengan prasangka yang baru. Kata Nabi SAW, Allah seperti sangkaan hamba dia terhadap dia. Kalau kita bersangka baik, maka baiklah. Kalau kita bersangka buruk, maka buruklah. Subhanallah. Dan yang keempat, kita akan bagi air penawar. Air penawar tu boleh tambah berapa lama pun nak tambah. Seeloknya minum setiap harilah. Dalam masa sebulan ni, jangan tinggal sehari pun air penawar tu. Kalau untuk pertambahan dalam air penawar tu, boleh tambah garam bukit sikit, perahan limau nipis ataupun lemon,
Lepas tu letak madu asli 1 sudu, kacau minum. Madu tu elok untuk penyakit dalam perut. Min gangguan dalam perut tu lah. Maksudnya sebulan ni kita detox dengan 4 benda tu untuk bersihkan dalaman kita. Nanti orang rumah abang hantar lah. Okey. Air tu boleh tambah berapa lama pun nak tambah. Kalau untuk suggestion produk, awak ada sakit-sakit juga ke ataupun gangguan-gangguan emosi dan mimpi saja? Boleh. Ada sakit-sakit jugalah. Kalau ada sakit, abang suggestkan yang ni lah. Kalau rasa nak beli, bagi tahu kat bini abang. Dalam ni ada kasturi kijang juga, ada bidara, ada lemak kambing gurun, ada collagen jelly dan juga omega 3. Dia kalau yang sakit-sakit, kita just sapu di tempat yang sakit dengan selawat ke atas Nabi dengan isyarat kita menolak keluar lah. Niat keluarlah kau wahai penyakit, kita tolak keluar. Kalau kata nak pakai sebelum tidur untuk gangguan mimpi pun boleh. Sebelum tidur tu pakai sikit dekat tangan. Ada bacaan yang kita akan ajar dalam video nanti. Sapu kat tangan, sapu dekat area kaki untuk mengelakkan lebam-lebam peha betis tu dan menamatkan lebam-lebam tu lah. Kalau kita istiqomah pakai, insya-Allah nanti kita nampak peringkat-peringkat mimpi tu mula kurang dan lebam-lebam tu pun mula kurang lah. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Limau kat sini limau. Okey, bye.